dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ammatil muslimin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita baca zikir 10 Zulhijjah ni dan kita daurahkan kitab, ada saya baru share lah, baru tanya nak share doa awal Zulhijjah bagi yang belum baca malam Ahad. Dia diluluskan sampai 3 hari lah. Jadi hari ni hari yang ketiga. Kalau yang belum baca, kita boleh baca lagi insyaAllah. Cuba tengok PDF yang tu, doa ketika awal Zulhijjah tu. Okay. Ni pun tak tahulah kecil ke besar ni. Saya 18. Ada saya insyaAllah. Kita baca dululah yang tu, lepas tu terus dengan zikir Allahu Akbar 10 Zulhijjah insyaAllah. Allahumma salli. Boleh kita ikut saya sama-sama insyaAllah. Allahu Akbar. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha ash-shahri wa a'udhu bika min syarril qadari wa syarril mahsyari. Hilalun khairun wa rushdun. Hilalun khairun wa rushdun. Amantu billadhi khalaqaka. Amantu billadhi khalaqaka. آمنت بالذي خلقك. آمنت بالذي خلقك. الحمد لله الذي ذهب بشهر ذي القعدة وجاء بشهر ذي الحجة. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا الداخل. اللهم اجعل شهرنا الماضي خير شهر وخير عاقبة وأرسل علينا شهرنا هذا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان والمعافاة والرزق الحسن. Ini saya baca doa di bawah ni, buat semua amin lah. أيها الخلق المطيع الذائب السريع المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التقدير. آمنا بمن نورك به الظلام وأوضح لك به البهام وجعلك آية من آية ملكه وعلامة من علامة سلطانه وامتنحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسور. في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع. سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك. جعلك مفتاح شهر حارس الأمر حادث. فأسأل الله ربي وربك وخالقي وخالقك ومقدري ومقدرك ومصوري ومصورك أن يصلي على سيدنا محمد وعلى آله وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام وطهارة لا تدنسها الأثام. هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات. هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد معه ويسر لا يجارعه عسر وخير لا يشوه شر. هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله واجعلنا من أرضى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه وأسعد من تعبد لك فيه ووفقنا فيه للتوبة واعصمنا به من الحوبة واحفظنا فيه من مباشرة معصيته وأوزعنا فيه شكر نعمائك وألبسنا فيه جنى العافية وأتمم علينا باستكمال طاعتك
طاعتك فيه المنة إنك المنان الحميد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Kemudian InsyaAllah kita baca pula. Itu semua tu saya tak sempat masukkan dalam buku lah. Saya tak akan seterusnya baru saya akan masukkan lah. Pada daurah baru tengok. Jadi kita baca dulu insyaAllah zikir 10 hari pertama bulan Zulhijjah insyaAllah. Untuk kita daurah lah mana yang sempat. Ada PDF ke apa? Ada PDF. Ada tak? Zikir 10 hari pertama Zulhijjah la ilaha illallah tu. Ya. Ya. Kita baca itu dulu insyaAllah. Dalam buku pun ada. Dalam buku muka surat 24. Tak apalah. Tapi yang dalam PDF ni berbeza sikit lah. Nak baca dalam buku pun boleh insyaAllah. Muka surat 24 lah. Tengok buku lah. Ada sikit pembetulan lagi. Ini kanan kiri lah. Kanan kiri. Bismillah. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. Terus sama-sama kita baca serentak lah. Sekali lagi sama-sama serentak terus baca. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. لا إله إلا الله عدد خطر المطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله تعالى عما يشركون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس. لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس. لا إله إلا الله عدد الرياح والبراري والصخور. لا إله إلا الله من يوم إلى يوم ينفخ في الصور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. Ini baca 3 kali. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر وحلق ونحرنا ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم على خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bincanglah sekadar mana yang mampu hari ini. Muka surat 2 insya-Allah kita mulakan terus. Ini apa? Saya takkan pertama ni ada typo-typo tu, saya minta maaf nyonyaklah. Tapi bila daurah ni Tuhan buka lagi lah, banyak lagi amalan nak kena masuk kan. Saya terlepas pandang ni dalam PDF tu ada doa borong untuk hari Arafah, tapi tak bacalah. Siap insya-Allah. Tu ada doa-doa yang kita buat PDF semulalah insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 2. Kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalil ashr. Waw ni dipanggil waw qasam, waw sumpah dipanggil. Itu demi sumpah maksudnya. Demi waktu fajar. Allah Taala sumpah demi waktu subuh. Kemudian Allah sumpah demi malam-malam yang 10. Menurut Ibn Abbas, yang dimaksudkan dengan 10 malam dalam ayat di atas ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para ulama mengatakan cukuplah jika kita memahami betapa agungnya satu perkara itu apabila disumpahi Allah Ta'ala, kerana pasti ia mempunyai keistimewaan tertentu. Wadduha, Allah sumpah demi waktu duha sekarang ni. Allah sumpah wal asri demi masa. Allah sumpah wattini wa zaitun. Wattur demi gunung ganang. Jadi banyak Allah Ta'ala sumpah. Jadi kalau tak ingat yang lain, ingat ni Allah sumpah sudahlah. Jadi kita ni hari yang ke-3 dah. Hari ke-3, malam ke-4. Malam ke-3 dah. 3 hari 3 malam kan. Malam ni malam ke-4 dah Allah sumpah. Jadi apa yang telah kita buat 3 hari masa yang telah berlalu ni. Ni kita insya-Allah ada lagi seminggu. 6 hari lagi insya-Allah. Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis, Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya baca satu je hadis, nanti sahih terjemahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amal as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Faqalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dhalika bi syai'. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkatalah, baginda Rasulullah SAW bersabda, tiada hari-hari yang amalan soleh padanya paling Allah sukai melebihi 10 hari ini, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. Iaitu kita ada buat hari berapa? 365 hari. Ini 10 lah yang paling Allah suka. Daripada 10 ni yang paling afdal sekali hari Arafah. Itu hari Selasa minggu depan insya-Allah. Ikut waktu tempatan kita lah. Jadi sahabat ni yang suka jihad, mereka tanya, sekalipun kalau pergi jihad jalan Allah macam mana Rasulullah? Kata Nabi SAW, sekalipun jihad pada jalan Allah tak afdal. Kalau orang ni kita tak pergi jihad ni, 1 hingga 9 ni kita pulun sungguh beramal. Itu lebih baik lagi daripada orang yang pergi berjihad, kecuali melainkan seseorang yang keluar berjuang dengan diri dan hartanya sendiri dan tidak membawa pulang sedikit pun dari semua itu. Maksudnya mati syahid. Jadi orang yang pergi jihad tak mati syahid tak afdal. Berbanding dengan orang yang tak pergi jihad, dia duduk beramal sungguh-sungguh pagi malam, pagi beramal sungguh-sungguh beramal. Itu lebih afdal lagi daripada orang yang pergi berjihad tapi tak mati syahid. Ini peluang kita lah. Tak pergi jihad ni, tinggal nak jihad dengan hawa nafsu saja. Allah, Tuan tak bawa spek ke? Kamu sana bawa tak? Kecil sikit minta maaf. Aduh, saya mula dapat pun termenung kat ni, macam mana nak buat ni. Satu je besar bawah tu. Dia tengok dan letak, saiz 14. Yang ni saiz 18. Silat saiz untuk printing. Habis semua lari. InsyaAllah. Tapi kalau tak boleh baca, dengar aja lah. Ada seorang raja tu, dia ni dengan seorang syekh ulama namanya Mu'aidi. Ini hebat dalam syarahan Nahu, semua hebat. Jadi raja ni duduk kagum. Bila raja kagum, raja kata aku nak jumpa dia. Bila tengok-tengok, ya Allah, muka dia. Huduh lah muka, tapi syarahan mantap. Jadi raja kata apa? Tasma'u Mu'aidi khairan min antarafu. Kita dengar perbahasan Mu'aidi, itu lebih baik daripada kita tengok. Ini pun sama lah, kalau kecil sakit mata, dengar aja lah. Baik, gitulah cerita dia. Kemudian, sebelah, muka surat 4 lah. Saya pilih-pilih lah, minta maaf. Muka surat 4. Bulan Zulhijjah ni jangan kita lalai, insya-Allah. Kenapa?
Al-Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitab Fadail Awqat beberapa keagungan dan fadilat amalan bulan Zulhijjah. Pertama, iaitu bulan yang paling agung kehormatan. Kata Nabi SAW, Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan wa a'zamuha hurmatan Zulhijjah. Yang paling agung kehormatan bulan Zulhijjah. Pahala juga hadirin sekalian digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sikit digandakan. Imam Hafiz Ibn Hajar merekodkan, dan adapun amalan-amalan sunat pada 10 hari pertama Zulhijjah adalah lebih afdal dari amalan sunat di 10 hari terakhir Ramadan. Begitu juga amalan fardu pada 10 hari pertama Zulhijjah lebih dilipat gandakan pahala dari amalan fardu selainnya. Ini maksud Imam Ibn Hajar apa ni? Maksud beliau nak beritahu kita pulunlah seperti mana kita pulun 10 terakhir bulan Ramadan. Macam itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah pulun sungguh, tu maksud dia. Maksud beliau tu apa, sudut pulun untuk beribadah. Cuma tak ada tarawih je lah. 1 hingga 10 pertama ni Zulhijjah ni tak ada tarawih. Jangan buat tarawih sudah. Amalan lain pulun macam tu juga. Okay? Zakat fitrah tak ada. Yang lain macam biasa pulun. Okay? Seperti mana saya tengah hari Arafah. Baik. Yang paling pulun hari Arafah insya-Allah. Kemudian muka surat 5, kata Nabi kita SAW, tidaklah dari hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan tiadalah yang tepat sikitlah ayat dia. Dan tiadalah dari amalan yang paling dikasihinya daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah tahlil, takbir dan juga zikrullah. Apa tahlil? La ilaha illallah. Jadi untuk hari-hari biasa, berapa standard kita nak kena baca tahlil? Sama macam selawat lah. Berapa? 300 kali kata Imam Ghazali. Jadi orang yang dapat 300 kali selawat, 300 kali tahlil itu hari biasa. Okey, dia namanya ditulis sebagai orang yang dalam buku orang yang senarai banyak selawat, banyak zikir. Tapi list paling bawah lah, nama paling bawah lah. Di dalam masyarakat panggil aqal kathir. Sekurang-kurang banyak 300. Siapa yang dapat sehari semalam 300 ni, pagi dia buat 100, maka nama ditulis sebagai orang yang banyak zikir. Tapi list paling bawah. Baik, untuk bulan Zulhijjah Nabi kata apa? Perbanyakkan. Berapa kita nak banyakkan? Jadi kalau hari biasa 300, kalau hari masuk Zulhijjah ni esok 10, bagi lebih daripada 300. Kalau sehari 1000 cantik lah. Sehari 1000 alhamdulillah dah, insya-Allah. Lagi banyak lagi cantik. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Duduk bawa kereta, naik motor, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian zikrullah, termasuklah Quran, termasuklah selawat kepada Nabi SAW. Kalau hari biasa berapa kita baca Quran? Zulhijjah lagi lah target insya-Allah. Kalau boleh dapat sehari juzuk, alhamdulillah. Itu target kita ni. Kalau guru saya suruh sehari 2 juzuk, insya-Allah. Tu hari biasa sehari 2 juzuk. Ni hari Zulhijjah tak tahulah beliau speed berapa ni. Hari biasa sehari dia baca 2 juzuk. Hari biasa. Insya-Allah. Sesungguhnya berpuasa sehari padanya, ni 1 hingga 9 lah, menyamai seperti berpuasa setahun. Dan amalan padanya digandakan Allah Ta'ala sehingga 700 kali ganda. Standard amalan ni ibu ayah semua ganda 10. Tapi ada Nabi sebut sampai ganda 100, ganda sampai 700, ganda sampai infinity. Ada orang zikir sama juga 300, tapi kenapa beza pahala? 2 sebab lah. Pertama kerana ikhlas dia lah. Kenapa zikir la ilaha illallah tadi ni? Siapa tak paksa kami nak buat, nak hidupkan ni. Ni pahala lebih sebab ikhlas. Yang kedua, kenapa pahala berbeza sedangkan amalan boleh sama, subuh kita sama, rakaat, zikir pun sama bilangan. Yang kedua kerana kualiti. Ada orang sambil la ilaha illallah, mulut sebut tapi mata duk tengok handset. La ilaha illallah, sama-sama dia angguk. Mulut zikir lah, tapi hati tak masuk zikir. Jadi pahala dia kurang sikit lah. Jadi kenapa? Kualiti kurang. Kena insya-Allah. Itu pagi-pagi yang paling seronok tu sebelum subuh lah. Siapa pun tak kacau kita. Pulun Quran, pulun zikir, pulun siapa pun tak kacau. Dah mula bangun ni, hak kecil macam saya ni, anak teriak. Ni hak gaduh pula. Hak ni nak kena beli set macam-macam raja lagi. Baik, seterusnya 6. Apa yang berlaku 1 hingga 10 Zulhijjah ni? Pertama, dia ada hari pekerja Islam. Berkata Habib Abu Bakar Adli Masyhur, jika kamu ingin mengetahui hari pekerja dalam Islam, maka ia adalah 1 hingga 10 Zulhijjah, bukan 1 Mei. Ni bulan Mei kan? Kita 1 Mei cuti lah.
Ada yang cuti amalan, ada cuti berjalan. Kan? Tapi untuk hari dalam Islam 1 hingga 10 ni, dah ni hari ketiga dah. Hari ketiga, hari pekerja kita. Ini kerana waktu tersebut adalah hari kita bekerja untuk meningkatkan amal, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Macam tadilah saya sebut. Biasa 300 selawat. Mai Zulhijjah ni kita kerja lagi banyak sikit. Bagi lebih lagi insyaAllah. Itu hari kita bekerja. Hari pekerja dalam Islam. 1 hingga 10. Lagi 6 hari lagi kita nak kerja sungguh-sungguh insyaAllah. Kemudian hari Nabi Musa. Dahulu dikenali dengan nama tersebut. Allah Ta'ala menyebut nikmatnya ke atas Bani Israel dengan apa yang mereka perolehi daripada hidayah. Iaitu dengan dia berbicara dengan Nabi Musa AS dan memberikan kepadanya Taurat yang di dalamnya terdapat hukum hakam. Typo lagi. Mereka potong. Serta perincian syariat mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada Nabi Musa akan diberikan semua tersebut selepas 30 hari. Cakap dengan Nabi Musa dapat kitab Taurat, Bani Israel dapat nikmat, tapi lepas 30 hari. Berkata ahli tafsir, sepanjang 30 hari tersebut Nabi Musa berpuasa, malam pula bermunajat di Bukit Tursina. Setelah sempurna hari ke-30, Nabi Musa AS menyugikan bau mulut baginda. Orang puasa ni lepas zuhur makruh kita sugi. Ada siapa ada jual sugi tak? Hilang dah saya ni. Ada lagi. Lagi duk cerita bab sugi, lagi tu syaitan marah. Guru saya Mikimi sebut, kita duk cerita ni, dia akan buat kita hilang, kita lupa. Ni hilang lah. Tapi memang sungguh hilang ni, tak import lah. Jadi, masalah mazhab kita ni, lepas zuhur, kita sugi makruh. Okay? Kecuali kalau kata lepas subuh, macam hari puasa ni, dia tidur. Kemudian dia tidur, lepas subuh ke tengah hari ke duha ke dia tidur, dan dia pula nak bertemu orang. Sugilah sebab sebelum zuhur. Tapi kalau lepas zuhur, tak payahlah. Jadi kalau kata tak sempat nak berus gigi sebelum subuh tu, dah lepas zuhur tak boleh dah, jangan jumpa orang. Jadi makruh. Kerana apa? Bau mulut tu kesan ibadah. Sama seperti mana orang ihram yang meninggal masa ihram terus dikafankan. Seperti mana orang syahid tak dimandikan. Sebab tu kesan ibadah. Jadi bau mulut orang puasa ni makruh sugi lepas zuhur mazhab kita ni. Okey. Baik. Jadi buat apa 30 hari sebut Allah serta dalam Quran. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami tambah janji kepada Nabi Musa 30 malam. Wa atmamnaha bi 'ashrin. Kami akan tambahkan lagi 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka cukuplah tempoh Nabi Musa bermunajat 40 malam. 30 hari bulan Zulkaidah bawah tu, 10 hari Zulhijjah. Di sini ayat ni ulama ambil banyak dah amalan yang kita nak kena buat bagi cukup 40 hari. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 40 hari sembahyang fardu berjemaah dengan tak lewat lepas imam takbir 40 hari, darat dengan 5 waktu lah, maka dia selamat 2 benda besar. Kutiba lahu minan nar, selamat daripada api neraka. Kutiba lahu minan nifaq, selamat daripada munafik 40 hari. Sadarat dengan 5, 200 waktu. Terlewat sikit tak jadi. Sebab benda besar. Okay, 40 hari ni insyaAllah. Banyak 40 hari ni kalau kita buat qiyamul nak bagi istiqamah, target 40 hari insyaAllah. Berturut-turut. InsyaAllah. Kekal. InsyaAllah lah. Kalau ada lagi amalan, kalau kita seseorang yang belum dikurniakan zuriat, dibaca antara sembahyang sunat fajar. Okay. Sunat fajar dan sebelum sembahyang fardu subuh, Fatihah sebanyak 41 kali. Selama 40 hari. 41 kali selama 40 hari. InsyaAllah. Datanglah zuriat. Itu betul-betul lah. Banyak betul 40 ni. InsyaAllah. Yang ketiga, dia ada hari bersejarah bagi ibu ayah. Ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan Saidatina Hawa untuk turun ke bumi, maka Nabi Adam berada di India, manakala Saidatina Hawa berada di Jeddah. Lalu masing-masing mencari di antara satu sama lain, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah. Waktu tersebut merupakan hari perkenalan semula bagi nenek moyang kita, iaitu Nabi Adam dan juga Saidatina Hawa. Itulah hari pertemuan buat kali pertama di dunia garis itu, yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi di sini, ibu ayah semua pernah ingat tak? Bila kali pertama jumpa dengan pasangan masing-masing dekat dunia ni? Mula-mula jatuh hati kat dunia bila? Dekat mana? Tak ingat dah. Office, ingat Tarikh? Ni nampak.
Untuk Nabi-Nabi kita ada. Bila? 9 Zulhijjah. Dekat mana jumpa kat dunia? Padang Arafah. Nanti balik bincang lah. Bila jumpa mula-mula kat dunia? Mimpi lah dia. Al-Imam Zain bin Habshi rahimahullahu ta'ala kata beliau yang pegangan kitab Risalah Jami'ah tu, kami waktu kalau puasa ketika nak solat buat juga zuhur, tapi dah asar tinggal dah, tak buat dah. Jadi zuhur tu dikira apa? Sebab kita belum sembahyang zuhur. Jadi sebelum solat zuhur sugi. Jadi lepas zuhur dah sugi, dah sembahyang zuhur, lepas tu sembahyang sunat sampai ke asar tak buat dah. Itu kata al-Imam Imam Zain bin Al-Habshi rahimahullahu ta'ala. Kecuali lah pandangan Imam Nawawi mengatakan lepas zuhur tak makruh kalau kita menggunakan kayu arak tu lah, kayu sugi tu. Jadi boleh ikut pandangan Imam Nawawi lah, bukan menggunakan berus gigi. Dapat pahala juga. Macam sekarang lah, esok hari Khamis, Jumaat, kita duduk biasa potong kuku. Tapi orang yang nak masuk korban, tak disunatkan potong, makruh. Walaupun hari Jumaat. Jadi disebabkan kita menjaga waktu tersebut, maka pahala pun berjalan sama. Jadi sugi ni Masya Allah kena adalah. Sahabat saya ni dia buat kenduri sugi je. Tak tahu nak bagi infak sponsor apa, sponsor sugi je. Saya kenduri sugi je. Ada seorang ni, kak ni dia dengar kuliah saya ni macam ni. Setiap kali pergi Mekah ataupun orang pergi Mekah, dia kirim satu karton sugi je. Ustaz, ni kerja Ustaz. Buat apa? Saya tukang agih lah kat belajar. Untuk bahagian sugi, saya cuk. Jadi saya duk hilang lah sugi, duk tunggu dia bagi ni. Itu dia cuk. Itu kenduri sugi. Jadi pahala, insyaAllah siapa yang buat dia berjalan lah. Kenduri sugi. Yang keempat ada hari isteri. Ia juga adalah hari yang mana Siti Hawa berasa amat seronok apabila bertemu semula dengan Nabi Adam. Kata guru saya, waktu 1 hingga 10 ni, seni untuk kita nak membahagiakan isteri lah. Kalau beli barang-barang, dia senyum biasa ya. Tapi kalau beli emas tu, insyaAllah lah, senyum setahun lagi, insyaAllah lah. Ni hari dia pula lah. Sebab apa Siti Hawa seronok? Itu. Tak tahu lah. Ni boleh snap lah kat suami masing-masing. Saya beli aiskrim, itu pun seronok lah. Dia berlega lah. Selesai. Jadi yang penting isteri kita seronok. Belilah coklat ke apa ke, dia seronok. Alhamdulillah lah. Hari yang kelima, hari anak-anak. Ini kerana pada 10 Zulhijjah merupakan hari hendak disembelihnya Nabi Ismail AS. Lalu kerana kejujuran dan kesabaran baginda Nabi Ismail terhadap Allah dan juga ayahnya Nabi Ibrahim, maka Allah Ta'ala gantikan dengan seekor kibas dari syurga. Maka kerana inilah bermula syariat ibadah korban yang bermula pada hari raya Aidil Adha. Baik, itu hari anak-anak. Baik, disebutkan Nabi Allah Ibrahim diuji. Kenapa? Setelah mana hampir umur baginda 90 tahun baru dapat anak sulung daripada isteri kedua, Saidatina Hajar. Jadi sebab sayang sangat Allah uji. Sayang sangat Allah uji. Nabi Yaqub pun kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Sebab apa? Sayang sangat. Jadi satu benda yang kita terlalu sayang, kita akan diuji. Sayang nak kerana Allah Ta'ala. Saya sayang duduk Kedah dulu ni. Sekarang dah tercampak dekat Shah Alam. Kenapa? Ni orang kata kerana mulut kan. Saya pernah cerita dulu. Biasa nak datang balik kat Shah Alam daripada Kedah ni, saya tengok macam mana orang sini duduk ni, jam ni. Kami kat Kedah mana jam macam ni. Kawan saya yang sebut, saya pergi sambut. Gatai sangat. Betul. Macam mana boleh duduk Shah Alam ni jam? Lah ni kau rasa kan pada muka. Rasa. Alhamdulillah lah jumpa lah orang soleh semua depan saya ni. Itulah tercampak dekat Shah Alam. Sebab apa? Sebab mulut lah. Ni cuba tanya pasangan masing-masing. Ada orang dia tak suka kahwin orang Selangor, tak kahwin orang Kelantan. Lah kahwin orang Kelantan juga. Kerana benci sangat. Ada tak? Contoh lah kan. Tak boleh kahwin orang ni. Lah kahwin juga orang tu. Diuji. Baik. 9. Muka surat 9. 8 Zulhijjah. Sejarah Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah merupakan hari ke-8 dari bulan Zulhijjah, yang kebiasaannya orang-orang yang berhaji akan bersiap-siap untuk acara kemuncak haji, iaitu wukuf di Arafah pada keesokan hari. Ini waktunya berdebar lah.
Kebiasaannya mereka yang berhaji tamattu' akan mulai berihram. Sedangkan yang berhaji qiran dan ifrad masih lagi kekal dalam ihram mereka, lama lah, afdal lagi. Kemudian para hujjaj akan bergerak dan mabit bermalam di Mina sebagai melaksanakan sunnah Rasulullah SAW sebelum ke Arafah keesokan harinya. Saya sedih lah, 2 tahun lepas lah tak dapat laksanakan sebab tarefa tak buat. Jadi hari ke-8, 7 tu esok tarawih berdebar-debar, Allah nak pergi Mina ni. Kenapa? Tu sunnah Nabi SAW. Daripada Mina esok pagi bertolak ke Arafah. Jadi tak dapat buat 2 tahun lepas, insyaAllah nak buat lagi. Tu azam kita. Kan? Hari Muzdalifah, ya Allah, nak pergi kutip batu ni. Padahal batu orang bagi dah. Kau tim dengan bas, sampai-sampai dapat kutip batu. Tak pernah seumur hidup saya ni kutip batu jatuh air mata. Dulu main batu seremban, batu ni tak jatuh pun. Kutip batu jatuh air mata. Kenapa? Sunnah Nabi SAW. Sunnah. Tak semua orang dapat buat. InsyaAllah azan nak buat pula 8 bermalam dekat Mina. Kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Pertama, pada hari ini juga kebiasaannya para hujjaj akan mencari bekalan air untuk dibawa ke Mina dan Arafah. Perbuatan tersebut sebagai yarwun dipanggil, yang menjadi sebab penamaan hari sebagai Tarwiyah. Dulu susah orang nak buat haji, kena angkut air daripada Mekah pergi Mina, Mina ke Arafah pula. Sekarang tak ada. Dulu siapa, kalau tengok sejarah balik, Ain Zubaidah tu, saluran air Zubaidah, isteri kepada seorang raja ni. Beliau yang buat saluran daripada Mekah sampai ke Taif, sampai ke Hunain. Itu jasa beliau untuk bantu orang haji. Pahala walaupun sekarang dah tak gunakan saluran tersebut, pahala dia berjalan sebab niat dia dan masih lagi kekal sampai sekarang. Itu wanita yang cerdik, subhanallah. Yang kedua, kenapa nama hari Tarwiyah? Dan dikatakan juga hari di mana Sayyidina Ibrahim telah datang wahyu kepada baginda untuk menyembelih anaknya. Lalu baginda merenung dirinya, renungan tersebut dinamakan Tarwiyah. Adakah arahan ini daripada Allah ke syaitan? Dia terenung teman. Jadi siapa hanya termenung tu jaga. Tarwiyah. Baik, ketika paginya baginda berpuasa yang malam tersebut merupakan malam Arafah. Kita Selasa minggu depan, Isnin minggu depan. Lalu datang wahyu kepada baginda, barulah baginda mengetahui ianya adalah arahan yang benar daripada Allah. Maka ia dinamakan hari Arafah. Oh, ini aku tahu dah, ini arahan Allah. Maka nama hari Arafah pula. Kemudian hukum puasa hari Tarwiyah ni, dia sebab 8 Zulhijjah. Dan kebetulan minggu depan, hari Isnin pula, jatuh hari Tarwiyah hari Isnin. Maka nanti kalau ibu ayah semua tengok ada orang komen, tak sunat puasa hari Tarwiyah. Kenapa tak sunat? Dia termasuk 1 hingga 9. Jatuh pula hari Isnin. Selesai lah. Jadi kita jelas lah sunat puasa lah. Baik, 9 Zulhijjah ada hari Arafah pula. Baik, dinamakan dengan Arafah kerana ada 4 sebab. Bukan surat 11. Diperkenankan kepada Nabi Ibrahim tempat ini. Apa tempat ini? Padang Arafah ni. Apabila baginda melihatnya, lalu baginda mengetahuinya. Ini nama, sebab itu namanya Arafah. Yang kedua, atau malaikat Jibril membawa Nabi Ibrahim mengelilingi Al-Masyair, tempat dan cara melaksanakan haji. Ini tempat melontar, ini tempat menyembelih, ini tempat wukuf. Dan maka Nabi Ibrahim bila tengok, Nabi Ibrahim mengatakan, Araf tu, aku dah tahu dah tempat ni. Dan tu Jibril kenalkan kepada Nabi Ibrahim tempat melontar. Kita ni ramailah kenal tempat melontar. Melontar duit, melontar tempat makan. Itu melontar cara kita lah kan. Yang ketiga, atau kerana Nabi Adam dan Sayyidina Hawa bertemu dekat situlah. Namanya Arafah. Ataupun yang keempat, manusia saling mengiktiraf mengaku dosa ketika sebut. Hari Arafah kita, insya-Allah, waktu tempatan Selasa minggu depan. Hari Arafah ni jangan tak tahu nak buat apa. Kalau tak balik kampung, boleh susun dah. Saya sebut siap. Hari Arafah tersebut kita boleh berkumpul lepas asar buat majlis khatam Quran. Buat doa baca Al-Qur'an ramai-ramai. Lepas asar khatam Quran bagi seorang juzuk. Habis khatam Quran munajat. Lepas munajat buat istighfar banyak. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah innallah kana tawwab. Ada istighfar untuk diri sendiri, ada istighfar untuk ibu ayah kita. Nanti saya cuba bagilah PDF insya-Allah. Ini bila daurah ni baru Tuhan bagilah idea masuk. Jadi tapi dalam buku saya lupa nak masuk. Dia teringat yang lain kot waktu lain. Nanti saya bagi insya-Allah. Saya masa itu 2 tahun lepas lah. Bila kita bertolak lepas subuh tu dah siap-siap sampai dekat Arafah sebelum zuhur. Jadi lepas zuhur tu makan sembahyang jemaah.
Jadi nak tunggu, Ustaz nak buat apa ni Ustaz? Sudah. Main asal tak tahu buat apa, nak buat apa ni Ustaz? Padahal asal tu kemuncak lah. Lepas asal tu kemuncak, dekat-dekat maghrib lagi kemuncak. Nak buat apa ni Ustaz? Baguslah mereka tanya kita nak buat apa kan. Jadi kita ajak khatam Quran. Kita ada ajak menangis. Bayangkan padang Arafah ni bawah sejuk, atas panas. Jadi hari itu Masya Allah jatuh air mata. Abang ni kata, Ustaz saya tak pernah jatuh air mata Ustaz. Di padang Arafah ni jatuh air mata. Syukur Alhamdulillah. Jadi hari Arafah Insya Allah, hari kita mengaku dosa, hari cuba kita nak jatuhkan air mata. Kerana mengenangkan cuainya kita terhadap menjadi, kerana cuainya dalam menjadi hamba Allah Ta'ala, dan juga cuainya dalam buat sebagai umat yang terbaik kepada Nabi SAW. Bawah ni muka surat 12 saya masukkan 10 sejarah hari Arafah. 10 sejarah nah. Cuma saya tak pilih semualah insya-Allah nah. Pertama, hari ia adalah hari agama dilengkapkan dan penyempurnaan keberkatan. Agama dah sempurna Allah SWT. Kata Yahudi, wahai Amirul Mu'minin, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni, seorang Yahudi bertemu dengan Sayyidina Umar, wahai Amirul Mu'minin, terdapat satu ayat dalam kitabmu yang engkau baca. Jika ayat itu telah diwahyukan kepada kami, orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Kata Sayyidina Umar, ayat apa tu? Ayat yang mana Allah Ta'ala berfirman, kata Yahudi, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Yahudi tahu ayat ni. Mereka beriman tak? Tak juga. Sebab tu kita baca dalam Fatihah, ghairil maghdub. Siapa maghdub ni dibenci ni? Yahudi lah. Sebab apa mereka dibenci? Sebab mereka dah tahu kebenaran tapi tak mau ikut. Tahu dah Allah Islam yang Allah redha tapi tak ikut. Waladhdallin, sesat apa? Kristian. Sebab mereka lari awal lagi, tak mau terima kebenaran. Kata Sayyidina Umar, kami mengetahui hari itu dan tempat diturunkan ayat itu kepada Nabi SAW semasa baginda berdiri di Arafah pada hari Jumaat. Okay. Apa ayat sebut? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadinya ayat ni bila sahabat dengar, sahabat semua seronok sebab agama dah sempurna. Kecuali siapa tak seronok, Sayyidina Abu Bakar dengar ayat lari terus. Lari. Maka sahabat-sahabat tanya, aina sahib Rasulullah? Mana orang rapat Rasulullah ni? Tengok-tengok beliau ni sampai ke rumah menangis tak esak-esak. Wahai sahib Rasulullah, teman rapat Rasulullah, kenapa engkau menangis? Hari ini patut kita gembira sebab agama dah sempurna. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau agama dah sempurna, Rasulullah tak lama dengan kita. Oh, ajaib Sayyidina Abu Bakar ni. Kan? Kalau agama dah sempurna, Rasulullah tak lama dengan kita. Kan? Baru sahabat mula sedar. Rupanya sungguh, ni bila hari Arafah, Zulhijjah kan. Rasulullah wafat bila? Rabiul Awal. Jadi lebih kurang dalam 90 hari lah. Hari Arafah 9. Kemudian Rasulullah wafat, pandangan yang kuat juga 9 Rabiul Awal. Jadi daripada tarikh ni sampai bila Rabiul Awal lebih kurang 90 hari Rasulullah hidup. Betul Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar faham awal lagi. Ajaib beliau ni. Kan? Ada ayat yang mana Nabi baca, Abdun khayyarahullah. Kan? Seorang hamba Allah bagi pilihan. Nak kembali kepada Allah ataupun diberikan perhiasan dunia. Fakhtaruhul abdu, fakhtahu rabbahu. Hamba tu pilih apa? Tuhan dia. Sayyidina Abu Bakar dengar ini, fidaka ya Rasulullah. Fidaka ya Rasulullah. Kami tebus diri kami untuk kau ya Rasulullah. Kami tebus diri kami. Anak muda yang dengar ketika sebut, ma balul asyikh. Apa orang tua ni? Nabi cerita pasal hamba, tiba-tiba beliau kata tebus. Siapa hamba sebut? Rasulullah. Hamba yang diberikan pilihan nak kembali kepada Allah ataupun dapat perhiasan dunia, hamba tu pilih Allah. Sayyidina Abu Bakar faham lagi. Oh, dahsyat. Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Baik. 13 saya nak ambil yang bawah insya-Allah. Ketiga, hari Wukuf Arafah adalah hari raya kita. Daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, hari Arafah, hari Aidil Adha dan hari Tasyrik adalah hari raya bagi kaum muslimin, dan itulah hari makan dan juga minum. Jadi maksudnya 5 hari kita raya. Minggu depan start hari Arafah 5 hari. Arafah, Aidil Adha, Tasyrik 3 hari. Campur Aidil Fitri setahun 6 hari kita raya. Okey, jadi disebabkan Arafah tersebut hari raya, okey, saya nak terangkan saya lah hukum. Walaupun pada muka surat 33 nanti saya dah masukkan dah. Nanti boleh baca dah. Tentang takbir ni. Untuk subuh hari Arafah, minggu depan, Selasa depan, lepas sembahyang subuh,
kita dah boleh start takbir raya dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Jadi, kenapa boleh start dah? Sebab Nabi sebut dah. Ya. Okay, Selasa minggu depan. Saya sekali itu balik kampung, sampai ke RNR, subuh tu mereka tolak saya jadi imam. Lepas jadi imam subuh, saya tengok, oh boleh ada ruang gini, tak padat sangat ni. Takbir raya. Allah. Esok baru raya, esok raya. Arafah tu raya dah. Arafah tu raya dah. Jadi, untuk hari Arafah, Aidil Adha, hari Tasyrik ni, kita nak wirid dulu ke lepas sembahyang ataupun takbir dulu? Minggu depan, takbir dulu. Kenapa? Dia sebab takbir muqayyad. Jadi lepas kita bagi salam sembahyang fardu sembahyang sunat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Terus takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu baru wirid Allahumma antas salam wa minkas salam. Betul ayat kursi, baru tasbih, tahmid, takbir. Dapat? Ni minggu depan. Takbir raya dulu. Untuk Aidil Fitri buat apa? Zikir, wirid dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir, baru takbir raya. Sebab dia takbir mursal. Jelas nah, insya-Allah? Boleh? Ada beberapa abang-abang lah tuan-tuan haji ni berjumpa, Ustaz. Boleh ke takbir lepas raya, Ustaz? Lepas hari subuh Arafah? Boleh lah. Kita dah sebut boleh. Kenapa tak percaya kalau saya cakap? Takkan saya nak reka-reka kot. Dia boleh tanya soalan kat saya. Ibu ayah boleh bayangkan. Boleh ke Ustaz? Boleh lah. Sebab Nabi sebut hari Arafah. Macam ni Ustaz, bukan tak yakin dengan Ustaz. Saya kalau kami buat, orang kata apa? Tak payah kata, takut lah. Kalau kata benda sebut dah ada dalam syariat, jangan takut. Betul ya Ustaz? Betul. Ya Allah, dia tak percaya lagi kat saya ni. Saya macam ni lah. Lalu baca muka surat 3 baca bagi faham. Tak boleh, baru terang. Bukan Ustaz tak pernah lagi takut ni. Ni kita kena ubah apa yang takut-takut tu. Sebab ni syariat, ni hari raya Nabi sebut. Kan? Ada juga orang macam tu. No? Saya baik saya tak marah dia. Okay. Baik. Untuk Aidil Adha, kita semayang dulu. Semayang dulu. Aidil Fitri makan dulu. Ayah ni semayang dululah. Semayang dulu. Lepas semayang raya, Nabi mula-mula buat apa? Lepas mana korban, Nabi makan tu. Kabit ni pun limpah. Ada guru-guru kami, maka buat macam tu, ambil lagi korban tu, korban yang disembelih tu, ambil limpah tu mentah-mentah tu, ambil sikit. Saya pun tak lepas pi kak, tak bisa try lagi. Ambil, kenapa ni? Sebab makanan pertama orang ahli syurga, ziyadah kabilah hud, sedikit daripada limpa ikan paus. Hati ikan paus. Nak cari mana kita ikan paus? Maka dalam ada satu ayat kabid udhiyah, limpa binatang korban. Tu mula-mula masuk dalam makanan. Sikit je. Saya pun tak pernah buat lagi lah. Tapi tengok guru-guru buat macam tu lah. Sebab kita tengok orang makan mentah-mentah. Duduk kat sini hayat liok ni. Tapi tak apa. Try lah nak buat kali ni insyaAllah. Sikit je, jangan besar penumbuk ke, muntah sikit. Ujung-ujung sikit je. Boleh buat syarat. Jadi itu untuk Aidil Adha, lepas semayang baru makan. Tapi saya tak boleh lah. Saya tak boleh amalkan sunnah pening. Nak baca khutbah lagi, nak cakap takbir lagi pening. Makan dululah. Jadi siapa yang mampu buat apa? Lepas raya Aidil Adha baru makan. Aidil Fitri tak, sebelum pergi semayang raya makan dulu sebab nak bagi beza dengan puasa. Nampak? Baik. Muka surat 14. Muka surat 14 banyaklah. Kita akan tengok yang kelima. Hari Arafah, hari Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan keturunan Adam. Itu hari yang mana kata Nabi SAW, ketika hari tersebut Allah sebut benar kepada kita tu ayat tu. Qala Allah Ta'ala alastu bi rabbikum. Hari itu Allah tanya kita semua ni. Kita yang hidup ni, kita dah jawab lah. Qalu bala. Bukankah aku ni Tuhan kalian semua? Maka kita semua ni dah jawab. Sebab apa? Sebab ni kita dah hidup lah. Kita jawab lah. Masa kita alam zat, alam roh ni kita jawab. Bala syahidna. Dah bahkan kami menyaksikan, ya Allah, engkau Tuhan kami, ya Allah.
Semua kita dah ambil perjanjian. Semua perjanjian dengan Tuhan ni bila? Pada petang, pada hari Arafah. Muka surat 15 tu, sebelum yang ke-6. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Bukit Arafah adalah tempat pertama persinggahan manusia berdasarkan ayat Quran di atas. Jadi kita semua ni mula-mula ada kat situ. Di alam roh dulu ni. Saya tak pernah pergi haji, Ustaz, macam mana boleh ada? Di alam roh. Sebab kita hidup 2 kali. Hidup dah alam roh, kemudian alam dunia. Nanti hidup lagi, ada sebut 3 kali. Oleh itu, ia adalah tempat yang paling dirindui manusia kerana jiwa manusia itu menyayangi tempat yang pertama. Jadi tempat kita pertama pula, syurga pun tempat pertama juga. Sebab tu, orang nak balik kampung, dia seronok. Kita pun macam tu lah. Nanti semua nak balik ke kampung akhirat syurga kita, insyaAllah. Tu kampung kita semua lah. Semua mesti seronok, insyaAllah. Seperti mana orang nak balik kampung, seronok lah. Ni anak-anak pakat duduk siap dah. Pada minggu depan pun nak balik kampung. Siap dah. Kalau balik kampung ni mesti penuh kereta. Tapawai, sauk ikan, semua penuh. Semua prepare lah. Yang ke-6, kelebihan berpuasa pada hari Arafah, dia menghapuskan dosa 2 tahun. Okay. Bawah tu, kata Nabi kita, orang yang tak pergi haji, tak sunat puasa. Orang yang tak pergi haji, sunat berpuasa. Orang yang pergi haji, tak sunat berpuasa. Kerana takut melemahkan badan sebab nak buat lagi amal ibadah pasal hari Arafah. Baik, kata Nabi kita SAW, puasa hari Arafah, aku mengharapkan kepada Allah agar diampunkan dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun yang akan datang. Jadi insyaAllah, hari Arafah ni, kita paling banyak sekali beramal. Lepas subuh takbirah. Lepas tu, lagi ada lagi amalan yang kita nak sebut. Lepas tu puasa pula hari tu. Lepas puasa, kita tengah hari tu tidur. Ambil sunnah qailullah. Kita nak bangun pula bila tu, lepas zuhur bangun pula. Untuk sembahyang zuhur. Lepas asar kita nak berkumpul. Lepas asar tu lagi, wirid lagi banyak. Sampai bila? Sampai malam raya. Jadi hari Arafah, hari kita paling all out sekali kita nak beramal, insyaAllah. Itu paling hari yang paling terbaik dunia. Dalam setahun. Selepas mana hari kelahiran Nabi SAW. Hari Arafah lah hari yang paling terbaik dekat dunia. Jadi kita tengoklah siapa yang puasa Arafah ni, kelebihan dia ampun dosa 2 tahun. 16. Berita gembira bagi orang yang puasa Arafah. Pertama, dosanya diampunkan. Dosa tahun yang lalu, dosa akan datang. Ya? Okey. Sekali ya? Dia macam mana? Tahun kita kalau Selasa minggu depan hari Arafah, dia tarik sekali lah. Kalau Selasa minggu depan hari Arafah kan. Jadi sebelum tu semasa lah. Sebelum tu sampailah tahun lepas tu kira semasa lah tu. Daripada Selasa minggu depan, kalau Selasa minggu depan hari Arafah, tahun lepas dia kira tarik belakang sini, tarik sampai ke belakang. Jika tahun lepas. Okey. Kemudian lepas Selasa sampailah Arafah minggu depan, nikah tahun depan. Nikah 2 tahun lah. Okey, dia tarik hak bawah tu. Puasa. Baik, pertama dosa diampunkan 2 tahun insya-Allah. Jadi orang yang tak puasa, carilah benda-benda yang boleh tambah pahala. Siapa-siapa yang puasa, kita buat jamuan buka puasa. Yang tak puasa, dia tolong infak kepada yang tak puasa, yang berbuka puasa. Sebab dia tak puasa. Tapi kalau orang yang puasa, nak infak juga, buat macam mana? Pahala lebih lagi lah. Itu semua tu hari kita berebut pahala, insyaAllah. Yang kedua, siapa yang puasa hari Arafah, insyaAllah panjang umur, insyaAllah. Panjang umur. Siapa sebut ni? Sayyidina Ibn Abbas. Ini merupakan satu berita gembira bahawa berpuasa hari Arafah, bahawa ia akan hidup setahun lagi, insyaAllah. Kerana baginda Nabi SAW memberitahu akan diampunkan dosanya yang akan datang, yang menunjukkan orang yang berpuasa itu akan hidup pada Nabi, pada tahun tersebut. Ini kerana baginda Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diberikan kepada baginda. Itu berita gembira insyaAllah. Siapa puasa panjang umur insyaAllah. Saya dengar daripada guru saya, Syekh Toha Hamadi Hafizahullah Ta'ala, kata apa? Hadis tersebut, ucapan tersebut menunjukkan berita gembira akan dipanjang umur mereka yang berpuasa hari Arafah. Namun sekiranya meninggal juga, macam mana? Mati tak boleh lepas.
maka itu kemungkinan terdapat kecacatan pada puasanya. Jadi puasa sungguh-sungguh insya-Allah hari Arafah. Puasa dengan terbaik, dengan isi amalan insya-Allah. Saya pula kata, ucapan ini adalah untuk bersangka baik dengan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ibn Abbas, kerana khawatir manusia menyalahkan beliau akibat kematian berlaku. Saya tengok Ustaz, ada orang puasa kami ingat terlepas. Ni tak puasa lagi Arafah, mati juga. Tak apa macam mana? Tak terlepas kita ni mati, tapi berita gembira insya-Allah. Nabi bagi berita gembira. Kemudian siapa yang puasa Arafah insya-Allah dalam jagaan Allah Taala, Allah jaga dia. Ketika Imam Damiri rahimallahu taala sebut dalam kitab Najmul Wahaj menjelaskan hadis, diampunkan dosa tahun yang lalu dan dosa akan datang. Iaitu maksud dia Allah menjaga orang itu pada tahun akan datang. Bukan suruh buat dosa, tapi tanda dia dijaga oleh Allah. Sehingga dia tidak terjatuh dalam dosa. Dijauhkan daripadanya, iaitu dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Allah jaga insya-Allah. Seperti mana kita baca amin kan. Siapa baca amin, Allah ampun dosa yang lalu. Ada riwayat, wa ma ta'akhir, dosa akan datang. Macam siapa puasa lah. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, Allah ampun dosa yang lalu dan dosa akan datang. Kata para ulama, akan datang bermaksud dia dijaga oleh Allah Ta'ala ke depan nanti. Tak buat dosa insya-Allah. Kalau terlajak juga, maka cepat-cepat diberikan taufik untuk bertaubat. Dosa apa Allah ampun sebut? Dalam kitab Tuhfah, diampunkan dosa-dosa kecil yang dilakukan dalam tempoh 2 tahun bagi yang berpuasa Arafah. Tak puasa Arafah pun kita minta doa Allah ampun. Kalau puasa, package lagi 2 tahun. Kalau tidak ada dosa kecil, tahun lepas puasa Arafah dan tak pernah buat dosa kecil, tak kata ke orang, tak tengok benda haram, tak ada buruk sangka. Apa yang berlaku? Darjat yang diangkat. Subhanallah. Hari Arafah ni semua bersih. Darjat angkat, dosa ampun, pahala pun bertambah. Okay. Kalau dosa besar macam mana? Muka surat 18. Adakah dosa besar turut juga diampunkan? Okay. Imam Munzir, Imam Ramli serta Al-Amah Qurdi bahawa puasa hari Arafah juga menghapuskan dosa besar, bukan sekadar dosa kecil sahaja. Jadi dosa kecil, dosa besar pun ada pandangan ulama kata diampunkan juga. Jadi di sini saya dengarlah ulama-ulama menyebutkan, siapa yang berburuk sangka, aku ni dosa banyak, kalau doa minta ampun pun Allah tak ampun. Jadi apa hari itu? Dosa besar pula. Kerana dia buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Allah nak ampun dosa, tiba-tiba dia kata Allah tak ampun dosa. Tukai dosa besar. Bahaya. Jadi hari Arafah, hari kita ni bersangka baik. Sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ampun, ya Allah, bersihkan kami, ya Allah. Bila bersih, tuan-tuan minta apa ibayah semua minta. Daripada puasa ni minta masukkan cahaya. Hati kami bercahaya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah kami ni bercahaya, ya Allah. Mudah-mudahan cahaya ni dilihat ataupun tersinar cahaya ni kepada orang-orang lain juga supaya dapat hidayah sama. Doalah, ya Allah, moga asbab kami buat selawat, ya Allah, bagi tubuh kami bercahaya. Kami datang majlis zikir, semoga-moga bercahaya, ya Allah. Moga cahaya inilah memadamkan maksiat-maksiat yang berada di sekeliling kami, ya Allah. Niatlah, insya-Allah. Sebab amalan ni kata Imam Haddad, tujuan buat amalan untuk nak cahayakan hati. Okay? Baik, bawah tu saya masukkan kenapa diampunkan dosa 2 tahun hari Arafah, sedangkan hari Ashura setahun saja. Banyaklah. Antaranya apa? Sebab hari Arafah hari untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hari Ashura hari melibatkan Nabi Musa. Nabi Musa selamat daripada tenggelam bersama dengan kaum Bani Israel. Tapi untuk hari Arafah hari untuk umat Nabi SAW. Maka untuk umat Nabi SAW Allah bagi lebih sikitlah, 2 tahun insya-Allah. Muka surat 19. 7. Hari Arafah adalah hari menjaga tubuh badan. Daripada Ibn Abbas adalah Fad bin Abbas. Ni Fad ni anak muda. Okay. Ibn Abbas pun anak muda. Fad bin Abbas ni anak muda lah. Abang adik. Sepupu Nabi SAW. Membonceng di belakang Nabi SAW pada hari Arafah. Ketika itu para pemuda memerhati kaum wanita. Oh, peluanglah tengok orang perempuan waktu tu. Ni ujian orang lelaki pada mata. Orang perempuan ujian pada orang perempuan ujian pada orang lelaki, ujian pada mata. Orang perempuan ujian pada bukan mas. Anggota badan mana? Orang lelaki ujian anggota badan kat mulut, kat mata. Perempuan tersebut dah ni. Kita bagi jawapan awal no? Apa bukti dia? Kata Dr. Khalid Jubair,
Orang lelaki kalau menangis dia akan pegang mata. Perempuan pegang apa? Menangis, kalau menangis ibu-ibu semua pegang apa? Mengaku juga, alhamdulillah. Cuba tengok malam ni, kalau menangis pegang apa? Lelaki pegang mata biasanya. Seolah tahu di mana paling banyak dosa. Kalau malam ni menangis, pegang telinga, tu tipu lah tu. Tu tipu lah tu. Okay. Baik. Jadi waktu Arafah ni ada orang perempuan, orang muda datang, Fat bin Abbas tengok je datang. Nabi buat apa? Nabi yang pegang tak tangan Nabi di kat Fat, pusing. Bahasa kita, jaga mata lah. Bahasa kita lah. Jaga mata. Kata Nabi SAW, Inna hadha yawm. Hari ini, bawah tu, hari ini, Arafah hari paling agung. Man malaka fihi sam'ahu wa basarhu wa lisanuhu ghufira lahu. Siapa yang dapat kawal mata, telinga dan lidahnya, nescaya akan diampunkan dosanya. Jadi nanti hari Arafah, kita ni buat apa? Jangan duk tengok handset banyak drama, tak ada lah insya-Allah. Tapi kita boleh snap. Ni hari Arafah, hari jaga mata. Bukan hari tengok drama, tengok TikTok, tengok cerita gelak-gelak, tak. Hari kita nak beramal, hari mengaku dosa. Kita keluarga ni pimpin lah insya-Allah. Keluarga kita insya-Allah. Hari nak jaga mata. Ni ada lagi orang yang tak datang, tak tahu. Tapi hari Arafah ni mereka pun duk gelak. Saya ni nak ikut tak malas, bukan malas dah. Nak ikut buku ni pasal Zulhijjah banyak dah. Tapi secara teranglah kenapa saya gagah juga buat ni. Sekali hari tu saya balik tengok. Hari Arafah tengok Allah ada lagi umat duk gelak-gelak. Hari Arafah kot. Kemudian saya tengok pergi satu kuliah tu. Ustaz tu, astagfirullah. Dalam kuliah tak cerita langsung apa hari Arafah. Allah takkan buat macam ni kot. Ni hari Arafah, hari mulia ni. Hujung nak habis dah. Tuan-tuan, hari ni hari Arafah. Hari mulia. Jaga sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sejarah cukup banyak. Kenapa tak cerita kepada umat? Jadi saya ni rasa, insya-Allah, kenapa buat macam tu? Ambillah tanggungjawab, buatlah benda sikit-sikit. Walaupun tak erti mana ni. Tapi untuk diri sendirilah. Tu keluarlah cara kampung-kampung macam tu lah. Selesai. Jadi buat ni untuk diri sendiri, nak beramal. Nak tariklah sikit umat-umat untuk nak beramal. Kemudian 8. Hari pembebasan daripada neraka. Dan hari Allah Ta'ala membanggakan mereka yang berukuf kepada para malaikat. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana Allah Ta'ala membebaskan hamba-hamba dari neraka lebih ramai pada hari Arafah. Ibu ayah semua, kenapa Aidil Fitri kita gembira? Sebab puasa habis. Itu zuhir. Tapi syariat kita ni, saya buka dalam kitab Masyatul Masih yang kita baca kitab soal jawab dulu ni. Soal jawab sembahyang sunat saya masukkan. Kenapa gembira Hari Raya Aidil Fitri? Sebab Nabi SAW berikan berita gembira, umat ramai dibebaskan daripada api neraka pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kita gembira sebagai langkah optimis, bersangka baik, mudah-mudahan kami juga dibebaskan daripada api neraka. Sebab tu Hari Aidil Fitri kita gembira. Bukan sebab ketupat, sebab lagu raya tu. Itu zuhir kita. Baik, untuk hari Aidil Adha, sebab apa seronok? Daging free. Bukan daging free. Sebab Allah Ta'ala sebut Allah akan ampunkan umat manusia ni bila? Pada hari Arafah. Jadi esok tu kita raya. Jadi seronok sebab apa? Sebab manusia dibebaskan daripada api neraka yang Nabi bagi berita gembira pada hari Arafah. Sebab itulah kita gembira. Mudah-mudahan gembira sungguh selamat daripada api neraka. Boleh tak? Itu maksud kita gembira. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Kenapa rahmat? Kerana hari Arafah ni ramai manusia ni mengaku dosa. Sebab tu rahmat turun mencurah-curah. Jadi kita jangan tinggal istighfar. Jangan tinggal istighfar. Kena ada. Mesti kena mengaku dosa. Allahumma anta rabbi, kena baca. Dan sehari 2 kali. Subuh, maghrib. InsyaAllah. Saya istighfar kena baca. Mengaku dosa kena buat. Baik, disebabkan lalu Allah Ta'ala membanggakan mereka yang ukuf di Arafah di hadapan para malaikat dengan berkata, apakah sebenarnya yang diinginkan mereka ini? Saksikanlah wahai para malaikat aku, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa mereka. Jadi disebabkan Allah Ta'ala membanggakan orang yang ukuf di padang Arafah kepada para malaikat, kita yang tak pergi padang Arafah, kita buat apa? Tiru macam mereka. Tiru tu saya masukkan pembahasan pada muka surat 32. Tiru-tiru tu saya dah masuk perbahasan pada muka surat 32. Namanya hari ta'rif. Nanti bacalah. Saya syarah macam itu je. Jadi kita ni orang Arafah buat apa? Dia pakai kain ihram.
Kita jangan pakai kain haram, nampak? Kalau boleh lah pakai putih-putih hari tu. Jadi kalau hari Arafah mereka duduk, sunatnya kita kata Imam Nawawi bagi nampak langit. Munajat tu bagi nampak langit. Kalau boleh buat lah. Kita duduk kat luar, majlis kat luar, buat bagi nampak langit. Buat apa? Orang Wukuf di Arafah, mereka munajat sungguh-sungguh. Doa macam-macam. Kan? Kemudian munajat minta Allah Ta'ala ampun dosa. Kita pun tiru. Mudah-mudahan kita tiru perbuatan wukuf di Arafah tersebut, kita pun dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Nampak mereka buat apa ni? Itu saya dah masukkan perbahasan muka surat 32. Imam Hasan Al-Basri yang buat, Sayyidina Abdullah bin Abbas pun buat. Nanti boleh tiru insyaAllah. Balik kampung tak? Buat sini. Ada. Boleh buat insyaAllah. Buat kat luar pula. Arafah. Saya biasa. Tepi tu sebelah. Biar kena sikit matahari. Berasa sikit macam mana orang wukuf tu. Saya balik kampung lah. Baik. Tu tiru lah. Tiru insyaAllah. Munajat insyaAllah. Dia, sebab tu kena tidur tu. Hari Arafah minggu depan, Selasa. Ikut waktu tempatan kita lah. Selasa tu, dah kita bangun sebelum subuh qiyamul lail. Lepas tu sahur lagi nak puasa Arafah. Lepas tu lepas subuh dah start takbir. Lepas tu banyak yang amalan nak buat, letih lah. Jadi kena tidur sekejap, ambil pahala khairulah. Lepas zuhur bangun. Kan? Lepas asar datang awal insyaAllah. Pakai putih kalau boleh lah. Lepas tu bawa sekali potluck semualah. Nak buka puasa. Sampai malam raya. Itu kita kena buat. Azam insyaAllah buat. Saya pun nak cari taman amalih ni kat Kedah ni. 21. Muka surat sebelah. Bahawa tuan, ambillah peluang meminta mereka yang menunaikan haji dan mendoakan keampunan dosa untuk kita. Sekarang ibu ayah semua siapa-siapa yang pergi haji, mereka. Buat apa? Jangan kirim oleh-oleh. Kacang-kacang pun penuh kat sini. Banyak. Jubah pun banyak lah. Kirim apa? Kirim supaya mereka doa ampun untuk kita. Kata Nabi SAW, Allahumma gfir lil haji wa liman istaghfir lahul hajj. Ya Allah, ampunkanlah mereka yang mengerjakan haji dan mereka yang didoakan oleh orang yang mengerjakan haji. Saya tengok kawan-kawan ni, ibu ayah nak buat pun boleh agak lah. Saya hantar doa. Tolong doa kat saya, Ustaz, haji. Doa Allah ampun dosa saya. Isteri, ibu ayah, guru-guru. Saya tulis itu lah. Guru-guru, orang yang pernah berbuat baik pada saya, orang yang pernah kenal saya. Siapa yang pernah kenal saya ni, saya minta doa macam tu lah. Boleh tiru, boleh buat. Kalau macam ni kita faham punya konsep, senang, tak payah dah kirim kacang, jubah selesai. Kirim doa je. Jadi sebab tu Imam Nawawi masukkan dalam kitab Idah. Sunat kita sambut orang yang balik haji ni, sambut dia, peluk dia. Kenapa? Mereka balik tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita pun dapat pergi tempat mulia. Lepas balik orang pergi haji ni buat apa? Minta dia doakan. InsyaAllah saya doa. Tak, sekarang. La tu orang Kedah kata. Doa kat saya. Nanti saya doa. Tak, sekarang. Buat apa? Ya Allah, ampunkan dosa Muhammad Syahir. Siapa ibu ayahnya, siapa yang pernah berbaik pada dia, siapa yang kenal dia, ampun sekali. Macam itulah tuan-tuan, ibu ayah semua boleh buat. Itu tangkap, orang pergi haji tangkap. Boleh saya tengok orang pergi haji kawan-kawan, saya hantar itu je. Hantar mesej tu, jangan lupa doa kat kami. Kami tak pergi haji tahun ni. Boleh. Itulah oleh-oleh paling besar. Ini sunnah Nabi SAW. Dapat tu insyaAllah. Allahu Akbar. Ni kalau buku saya ni saya tengok ni versi sirah. Ada kalau nak buat versi munajat boleh, versi taubat pun boleh. Banyak benda lah. Tengah rajin tak rajin lah. Sampai picek mata pun dia kata Ustaz kena pakai spek lah ni. Tak apalah, boleh lagi insyaAllah. 9, lagi mana mampu saya buat lah. Ke-9, hari syaitan paling kecewa dan juga hari syaitan paling hina. Kerana apa? Kata Nabi SAW, tidaklah kelihatan syaitan dalam satu hari, keadaannya lebih mengecil, lebih kecewa, lebih menjadi hina dan sangat marah daripada hari Arafah. Ini kerana ia melihat turunnya rahmat Allah dan diampunkan dosa-dosa mereka, melainkan apa yang dilihat pada hari peperangan Badar. Hari tersebut, ajaib Allah buat. Hari Arafah, hari Badar ni, syaitan turun dan tengok. Allah ampun dosa. Dikatakan kepada baginda, apakah yang dilihat pada hari Badar, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ia melihat Jibril memimpin para malaikat membantu kemenangan kaum muslimin. Itu ajaib. Ajaib macam mana? Iblis boleh tengok malaikat pada hari Badar. Lepas dah kita. Tapi hari Arafah, minggu depan. Iblis sangat kecewa, insyaAllah. Jadi kita buat apa? Bagi iblis kecewa dengan kita mengaku dosa kita. Kemudian sejarah yang ke-10, hari baginda Nabi SAW tidak lupa mendoakan kepada umat baginda. Dia tak banyak pun ni. Sikit yang belakang tu munajat sendiri-sendirilah nanti hari Arafah.
Cuba tengok muka surat 23 daripada Abbas bin Mirdas As-Sulami radhiyallahu ta'ala berkata, baginda Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya pada petang Arafah. Nampak tak? Bukan nampak. Jadi saya nak sebut apa, ibu ayah sekalian, ada di kalangan kita yang nanti kita akan dapat mesej waktu wukuf, kemuncak wukuf hari Arafah di sana, itu hari Isnin, mereka pun convert lah dengan waktu kita. Jadi Isnin lebih kurang malam. Mereka petang hari Isnin malam, Isnin 5 petang, 5.30 macam tu. Kita kat sini lebih kurang 9 malam, 10 malam gitulah. Baik, sekarang ni waktu tersebut, mereka duk sebarkan tentang doa mustajab. Betul lah, doa mustajab. Jadi apa yang saya nak sebutkan, ada orang dia berdoa time tu saja. Padahal hari Arafah disebabkan hari, kemuliaan sebab hari. Jadi kita pula bila esok tu, waktu tempatan kita ni, jadi kita kumpulkan dua benda. Berdoa sama-sama seperti mana orang wukuf berdoa, dan esok tu pula hari kita, hari Arafah, waktu tempatan. Jangan ambil mudah. Hari tempatan pun sama-sama lagi munajat, berdoa. Sebab apa? Nabi berdoa pada petang Arafah. Dia petang bila petang? Lepas zuhur. Okay? Kemuncak bila? Asar. Lagi kemuncak, kritikal, dekat-dekat maghrib. Tu Arafah kita insyaAllah. Hari petang tu orang tak larat dah. Kalut dah. Syekh Fahmi macam pesan, jangan bangun, jangan buat benda pelik-pelik lagi. Tahan. Sampai kita buka puasa. Kalau nak khidmat untuk buka puasa tu, sambil mulut zikir. Istighfar. Sambil lintas doa. Saya dah bagi tu doa borong tu. Doa borong dia panggil, Syekh Fahmi dia kata apa. Baca tengok apa. Baginda Nabi SAW berdoa untuk umatnya pada petang hari Arafah agar mereka diampuni dan diberi rahmat. Baginda memperbanyakkan doa. Lalu Allah Azza wa Jalla menjawab, aku telah mengkabulkannya kecuali untuk orang-orang yang saling menzalimi. Adapun dosa antara aku dengan mereka sungguh telah aku ampunkan. Jadi orang yang telah buat zalim, zalim mata dia, zalim mulut dia, dia tipu orang, aku tak ampun. Sebab dia melibatkan dengan makhluk. Tapi kalau dia dengan aku ampun. Tu Allah jawab dekat Nabi SAW. Nabi kata, ya Rab, sesungguhnya engkau maha kuasa untuk memberikan pahala kepada orang yang dizalimi sebagai ganti daripada kezaliman dia, kezaliman yang menimpanya. Dan engkau juga mengampunkan dosa si zalim ini, ya Allah. Orang kena zalim yang engkau boleh bagi pahala. Tapi untuk orang yang pernah buat zalim, ya Allah, salah guna mata, mulut, ampun sekali, ya Allah. Dia tak tahu. Oh, Nabi sayang sungguh, hadirin sekalian. Itu bahasa macam itulah. Cara kita terjemahkan Nabi doa. Untuk orang zalim, ya Allah, ampun dosa sekali, ya Allah. Ampun, ini hari mulia, ya Allah. Nabi doa sungguh-sungguh. Namun saat ini, Allah tidak memperkenankan doa baginda. Ketika tiba pagi hari di Muzdalifah, itu hari lepas Arafah kita nak pergi Muzdalifah, nak kutip batu. Baginda Nabi SAW mengulangi doa tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla menjawab, sungguh aku telah mengampuni dosa mereka semua. Termasuk orang yang pernah buat zalim mata, telinga, semua tu zalim pada diri sendiri. Ampun semua sekali. Sebab apa? Kalau melibatkan kesalahan aku dengan dia, aku ampun semualah. Maka baginda Rasulullah SAW pun tersenyum. Baik, ni kerja rumah lagi minggu depan, Selasa. Bila dah petang tersebut, kita semua dah letih dan kita minta semua pesan. Senyum. Senyum, semua senyum. Puasa, nak buka puasa tak larat dah. Senyum juga. Kalau siapa tak senyum, tarik bibir tu. Biar dia senyum. Sebab apa? Sebab Rasulullah senyum. Kalau Rasulullah tak senyum, kita jangan senyum. Tapi Rasulullah senyum hari tu, kita senyum. Sunnah nah. Sama-sama kita peringat insya-Allah. Salah seorang sahabat Nabi ada riwayat Abu Bakar. Baginda bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum pada saat yang engkau biasanya tidak senyum? Kata Nabi SAW, aku tersenyum melihat musuh Allah, Iblis. Ketika ia mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah mengkabulkan doaku untuk umatku. Rasulullah bukan doa untuk diri sendiri. Rasulullah doa untuk kita ni. Ajaib Rasulullah ni. Bukan doa untuk diri sendiri. Doa ampun untuk kita. Iblis pun menjerit dan meratap serta menaburkan debu ke atas kepalanya. Subhanallah. Ajaib Rasulullah ni. Allah sayang sungguh kat kita. Baik. Kemudian 24 cadangan amalan tu la ilaha illallah kita baca dah tadi. Muka surat 26. Tak banyaklah insya-Allah. Kemudian 26 ni 1 hingga 10 Zulhijjah. Kita buat apa? Kita perbanyakkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Sayyidina Abdullah bin Umar Allahu akbar ni dia sunat kita sebut apabila kita nampak haiwan yang nak dikorbankan ataupun dengan suara kambing, lembu, unta tu. Allahu akbar. Jangan takbir terkejut. Apa takbir terkejut?
Tengok lembu nak dikorban tu, lembu tu sadu. Allahu Akbar. Tu takbir terkejut. Kita nak takbir ibadah. Tengok ataupun dengan suara Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak? Tu takbir ibadah. Kalau orang dengar, orang buat, kita pun dapat pahala. Sayyidina Abdullah bin Umar buat apa? Hari 1 hingga 10 Zulhijjah ni saya tak ada buat lagi ni. Beliau akan pergi ke pasar-pasar tempat orang jual-jual tu, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Maka orang dengar, orang pun takbir. Tapi kalau ibu ayah semua pergi ke pasar Seksyen 6, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaga. Itu takbir terkejut. Orang marah sekali. Nah, takbir ibadah dipanggil. Allahu Akbar. Buat macam tu kan, kena pukul kan saya tak tahu. Takbir ibadah. Boleh tengah dah dekat kan. Itu tempat-tempat sunat kita hidupkan tempat yang kurang ibadah, hidupkan dengan ibadah. Ni dah hidup dengan ibadah ni. Nanti Arafah buat sebelah pula. Semua saksi pula. Sayyidina Abdullah bin Umar bukan dia ni nak ajak orang takbir ni sebab sunat 1 hingga 10 kita banyakkan takbir. Allahu Akbar. Jadi boleh takbirlah. Ayam tak termasuk dalam senarai binatang ternakan, tapi Abdullah bin Abbas buat. Bila tak jumpa kambing waktu tu, sembelih ayam je. InsyaAllah. Jadi kita ni boleh, kalau siapa yang tak jumpa kambing dah, boleh sembelih lah. Lebih kambing banyak kita insyaAllah. Orang Gaza boleh lah. Tak jumpa kambing. Yang ketiga, kita usahakan 1 hingga 10 ni, usahakan qiyamul lail. Kenapa dalam hadis disebutkan tu, tidaklah dari hari-hari dunia yang beramal padanya adalah lebih disukai Allah seseorang beribadah kepada Allah dari 10 hari pertama Zulhijjah. Puasa sehari menyamai seperti berpuasa setahun, manakala qiyamul lail seperti mendirikan malam Al-Qadar. 1 hingga 10 ni. Kalau tak mampu bangun sebelum subuh, witir, buat lepas isyak. Buat sembahyang taubat. Tak mampu buat taubat malam, buat pagi. Kan? Tak apa, aku taubat tu ada. Tapi malam lepas isyak mesti ada sembahyang sunat. Tu yang keempat, puasalah. 1 hingga 9 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah 4 hari je tak boleh puasa. 4 hari je. Adil Adha, hari Tasyrik 3 hari. Sebab Nabi sebut tadi hari makan minum. Lain pada tu semua boleh puasa. Kan? Untuk Zulhijjah start hari putih 14. Hari lain 13, 14, 15, 16. Okay, semua puasa. Boleh puasa insya-Allah. Tapi 1 hingga 9 ni ambil peluang sungguh-sungguh. Siapa yang mampu puasa, pahala digandakan. Selesai. Yang kelima, amalan-amalan lain seperti baca Quran, selawat kepada Nabi SAW jangan tinggal. Yang keenam, kosong sebelah 29 dah nak habis dah. Menghidupkan malam raya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan malam Aidil Fitri dan malam Aidil Adha, hatinya tidak akan mati di hari matinya hati manusia yang lain. Jadi kena hidup malam raya. Macam mana nak buat? Cuba tengok sebelah dulu. Kenapa nak kena hidupkan malam raya? Muka surat 30. Karena malam raya ni kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk malam yang mustajab doa. Jadi bila mustajab doa, jangan doa untuk diri sendiri. Untuk ibu ayah, untuk anak-anak, turunan kita yang tak hidup lagi, turunan kita doa insya-Allah. Sebab mustajab. Kenapa perlu hidupkan malam hari raya dengan ibadah? Bukan main meracun, bukan gelak-gelak. Kita ni orang mengaji ni, tuan-tuan ibu ayah semua ni, kita kena buat satu perubahan lah. Kalau kita orang mengaji, kita balik rumah malam raya, kita pun tak hantar dah WhatsApp ke, tak hantar dalam geruk ke ni, tak panjat pun, rugilah. Sekurang-kurangnya panjat. Ni malam raya ni, kena ibadah, kena isi ibadah. Lepas tu tak apalah, nak balik ketupat ke rendang, tak apalah. Yang penting mesti ada juga pengisian. Okay? Kenapa nak kena hidupkan? Kerana bila Nabi mengatakan, pada matinya hati-hati manusia, iaitu hati mati kerana 3 sebab. Cinta dunia. Kerana cinta dunia itu mematikan hati. Dan satu khabar disebutkan, janganlah kalian sering bertemu dengan mereka yang telah mati. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, orang kaya. Iaitu difahami orang yang kaya yang hatinya mati. Yang tidak lagi berminat pada akhirat. Jadi malam sebut, siapa yang hidup malam raya, hati dia tak jatuh cinta pada dunia. Sebab hati ni kita nak guna cinta pada Allah. Cinta pada Rasulullah SAW. Cinta pada orang soleh. Bukan cinta pada dunia. Okay? Yang kedua, kenapa nak kena hidup malam raya? Maksud mati hati juga ialah hati menjadi kufur. Dia dapat sikit, dia tak puas hati. Dia asal geram. Nak lagi banyak, nak banyak. Hati dah mula kufur. Sedangkan kita nak hati apa? Nak hati yang bersyukur. Bukan hati yang kufur.
Dan yang ketiga, kenapa nak kena hidupkan lagi malam raya? Supaya tidak mendapat kejutan yang buruk di akhirat kelak. Ada satu hadis, kata Nabi kita SAW, pada hari kiamat manusia akan dihimpunkan dalam keadaan tidak pakai kasut, telanjang bulat dan tidak berkhatan. Aku tanya, wahai Rasulullah, adakah lelaki dan perempuan akan dihimpunkan bersama-sama dan saling pandang satu sama lain? Kata Nabi kita SAW, wahai Aisyah, hari tersebut hari yang sangat besar, dahsyat. Tak sempatlah nak tengok semua tu. Itu terjemah macam tu lah. Besar lagi, kalut dah hari tu. Jadi orang yang menghidupkan malam raya, insyaAllah dia tak akan dapat kejutan yang buruk macam tu. Dekat akhirat kelak. Bahagia hati dia insyaAllah. Duduk di bawah naungan arash. Macam mana nak hidup malam raya? Imam Ifni kata, sekurang-kurang menghidupkan malam raya dengan solat isyak dan subuh berjemaah. Bayangkan hari Arafah tu, penat dah. Sampai malam raya. Jadi nak buat macam mana? Lepas isyak, dah berjemaah, cubalah sembahyang tasbih pula insyaAllah. Lepas isyak ke lepas maghrib ke boleh buat insyaAllah. Lepas tu kita buat takbir raya pula. Ini saya tak masukkan dalam buku. Ada lagi malam raya ibu ayah semua tulis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 300 kali. Itu amalan malam raya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 300 kali. Kemudian baca lagi. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu pun baca sebanyak 400 kali. Dan hadiahkan kepada ibu ayah kita insyaAllah. Pahala sebut jangan lupa untuk ibu ayah kita, termasuklah ibu ayah mertua kita lah, hadiahkan sekali. Itu amalan malam raya lah. Macam mana saya boleh lupa ni. Nanti saya bagi balik insyaAllah. Sikit lagi nak habis dah. Mana dia? Dah selesai. Yang terakhir, apa dia? 35. Amalan-amalan pada hari Arafah. Ya. Macam kita baru lahir lah. Tidak. Macam baru lahir. Telanjang bulat, tak pakai kasut. Telanjang bulat, berkhatan. Macam kita tidak berkhatan lah. Orang yang tak masuk jawi lagi. Maksudnya macam baru lahir. Hari masa di pada masa semua ni kita macam baru lahir. Telanjang bulat, tak ada baju, berkhatan. Takut hari tu. Kecuali apa? Orang yang berada di naungan arash Allah Ta'ala. Selamat. Bersih. Di bawah arash ni semua dah selamat lah. Tak dapat lah kejutan-kejutan ni. Yang tu saya tak pasti. Tapi dalam hadis, selagi mana orang tersebut pakai yang kita dah pakai, dan masih lagi elok, kita bagi kepada orang tersebut guna, maka selagi tu dosa diampunkan. Tapi untuk yang di mahsyar, saya tak pasti. Saya kena rujuk balik lah. Allahuakbar. Saya jawab apa yang saya tahu je lah. Ya, nanti kita tengok insyaAllah kalau ada lah. Dan orang pertama yang diberikan pakaian di pada mahsyar ialah siapa? Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim lah bagi pakaian pada orang. Beliau orang pertama pakai seluar dan beliau bagi pakaian pada orang. Dan beliau akan, kalau macam tu boleh jadilah. InsyaAllah nanti saya rujuk balik lah. Sebab tu baju-baju kita tu penuh mari tu. Sama agak saya pun. Benda sayang. Bagilah ke orang insyaAllah. Nak pakai tak apa. Tak pakai tak payah lah. Baik, selesai. Kemudian yang terakhir. Muka surat 32, galakkan untuk tiru seperti mereka yang berukuh, dah cerita tadi. 33, amalan-amalan pada hari Arafah. Selepas subuh hari Arafah, bermula takbir muqayyad, saya dah terangkan tadi. Baik, 35. Apa dia? Amalan hari Arafah, apa dia? Pertama sekali, surah Al-Ikhlas. 1000 kali. Jadi kata guru saya, hari Arafah kita ni Selasa. Malam Isnin, malam Selasa terbenam matahari. Lepas isyak tu boleh start dah shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya masa pergi haji tu ada tanya ustaz, nak buat apa ni saat malam Arafah ni? Baca Qul huwallah. Habis Qul huwallah 1000 bagi tahu saya. Kita nak buat yang lain pula. Lepas tu habis tersebut kita baca pula Fatihah, tu yang kedua. 100 kali. Kalau semua ni tak dapat 1000, buat 100, target 100 insya-Allah. Baik, yang ketiga tu.
Ketiga, kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir ni setiap hari. Lepas subuh, lepas maghrib kita baca 10 kali. Baik. Lepas tu pagi-pagi kalau boleh baca yang ni 100 kali. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang hari tersebut yang lebih baik daripadanya. Siapa yang baca zikir ni, tidak ada orang yang lebih baik daripadanya, melainkan orang yang lain juga baca 100 kali ataupun lebih. Cuba tengok nanti, balik saya pergi buat, dapat berapa minit. Ini kata Habib Salim Asy-Syatiri, Sultanul Ulama di Tarim, beliau akan baca zikir nombor 3 ni, La ilaha illallah ni, sebelum matahari terbit lagi baca. Ya? Yang ni setiap hari. Untuk hari Arafah, kata Nabi SAW, dan aku dan para Nabi-Nabi sebut, ini zikir ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi malam tu boleh shoot dah. Mana-mana yang nak shoot dululah. Amalan-amalan ini. Buat dulu insyaAllah. Banyak nak kena buat ni. Jadi start bila? Isnin malam Selasa tu, malam Arafah kita di tempatan ni, dah mula dah amalan-amalan ni. 4, tu selawat. Nombor 5. Nombor 6. Nombor 7. Nombor 8. Semua ni, selesaikan semua ni. Kalau selesai awal, kita rehat awal. Tidur sekejap. Okay. Lepas asar kalau nak buat majlis, buatlah Qul Allah 100, La ilaha illallah 100, 100, 100. Tapi kita dah buat dah 900 sebelum tu. Pribadi masing-masing. Lepas asar dengan berjamaah. Dekat-dekat dengan sejam. Okay. Istighfar banyak-banyak. Untuk diri sendiri, untuk ibu ayah. 15 minit, 10 lagi 15 minit. Tengok dalam geruk tu, saya dah bagi doa borong. Doa borong ni. Dalam geruk tu saya dah bagi dah tadi. Ni rezeki pagi ni lah. Baru tanya saya nak buat. Buat terus tadi ni. Saya tak baca dah tu. Ni Syekh Fahmi Zamzam kata apa? Doa borong. Mana dia tu? Jumpa tak tu? Ada kan? Doa borong hari Arafah nanti boleh sebar-sebarkan insyaAllah. Doa borong ni ambil daripada sunnah Nabi SAW. Sekali pun boleh. Kalau boleh, apa cuba tengok tu. Pendek. Nak baca sebelum subuh pun cantik ni. Nak baca sebelum subuh boleh. Patut setiap harilah. Kalau hari Arafah, dekat terbenam matahari. Apa doa borong ni macam mana? Kita hari Arafah ni dia sunat berdoa lepas zuhur lagi je. Petang, sebab petang. Jadi masa zuhur, lepas tu zuhur, doa list lah. Ya Allah, aku ada hutang, Ya Allah. Selesai hutang aku, Ya Allah. Aku ada anak aku sekian-sekian, Ya Allah. Aku ada masalah. Sebut semua masalah kita ni. Jadi detail sikit doa kita tu. Banyak. Sampai lepas detail doa. Tapi dekat-dekat nak terbenam matahari ni kemuncak. Kemuncak ni lah dia panggil doa borong lah. Minta semua kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu semua tu saya dah masukkan terjemahan dia insyaAllah. Okey, kata tulisan macam ni boleh print insyaAllah. Boleh print, sebarkan untuk adik-beradik. Boleh forward PDF ni, saya izinkan insyaAllah. Jangan kredit kat saya. Tak payah kredit kat Syekh Fahmi Zamzam. Ini saya dapat daripada Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Itu yang panggil doa borong. Sekarang doa borong. Sebab sebelum tu kita dah doa detail dah. Dekat-dekat dengan maghrib, doa. Lepas tu habis semua ni, habis doa borong. Sebelum terbenam matahari, buat apa? Senyum. Dah istighfar kan? Macam doa borong, senyum pula. Itu sunnah Nabi SAW. InsyaAllah. Boleh? Jangan tak senyum. Siapa tak senyum, tarik mulut dia. Selesai. Kemudian yang ke-37, ada doa hari Arafah, jangan lupa baca. 37 ada, 38 ada. Start pada muka surat 30 minit ni panjang. Ibu ayah semua boleh baca pagi 5 muka surat. Lepas zuhur 5 muka surat. Lepas asar 5 muka surat. Kalau nak bahagi-bahagilah silakan. Kalau nak buat sekali sat je ni. Baca je lah. Jadi semua ni saya tak baca lah hari ni. Sebab dah hari Arafah. Selesai lah kitab kita ni. Bila saya besarkan balik tulisan, jadi 135 muka surat. Saya silap bagi printing. Bila banyak orang jadi, bila nak habis ni? Ni pun banyak lah. Jadi macam itulah. Hari kita nak beramal insyaAllah. Hari kita nak sedekah bagi banyak sikit. Hari Arafah tu. Hari kita kalau boleh cari anak yatim, buat majlis dengan kita. Alhamdulillah lah. Macam tu. Buatlah sebelum ni. Selesai ni insyaAllah. Ada soalan? Yalah, takut kita cetak rompak. Ya. Macam itu kat saya, apa,
Tanya, tu screenshot, dia bagi izin lah. Nama saya tu pengarang, kena minta izin. Saya pun sama kan, nak terjemahkan ni kena minta izin dulu pengarang yang hidup. Sebab tu nak terjemah kitab ni, terjemah yang sudah meninggal dunia senang sikit. Kenapa senang? Kalau mereka dah sebut umum lah, dibenarkan kan, terjemah. Kalau hidup kadang-kadang mereka macam-macam lah. Nak sikit lah. Semua ada pengalaman lah masing-masing kan. Tak semualah macam tu, tapi ada sebahagian. Jadi kalau nak state silakan lah. Nanti yang bahagian doa-doa ni kan, saya boleh bagi PDF yang lain. InsyaAllah. Apa besar lah, sebab kecil. Tak apa betul state, suara dia besar kan. Boleh je insyaAllah. Sebut nama saya tu, nombor telefon saya pun ada. Ini saya bagilah insyaAllah, tak ada masalah. Ada soalan ke insyaAllah? Okey. Lebih lah. Lebih lah, alhamdulillah lah. Apa? Kalau hari biasa 300, hari 110 lagi lebih lah. Betul lah, la ilaha illallah ke? Istighfar, la ilaha illallah, selawat. 10 kali. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Tapi jangan lupa untuk hadiahkan kepada ibu ayah kita insyaAllah. Istighfar pun hadiah untuk ibu ayah kita. Nanti darjat mereka naik tinggi dalam syurga insyaAllah. Jadi apa ni yang boleh kita buat, kita amal lah yang terbaik insyaAllah. Biarlah insyaAllah. Selamat hari raya siap-siap lah. Selamat hari raya siap-siap. Saya balik kampung. Ahad aku insyaAllah. Lepas tu selamat puasa, selamat beramal soleh, selamat bekerja lah sebab hari bekerja Islam. 1 hingga 10. Saya minta banyak-banyak kepada ibu ayah semua, tulisan kecil-kecil. Betul syarah pun banyak merapu-merapu ni, minta maaf. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik, kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya awwalin wa ya akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahmal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahad ni, Sabtu Ahad ni. Bahaya ingatkan ni. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh kot saya balik Sabtu, balik sini pula Sabtu.